Saya pernah tuan-tuan ada seorang India. India ni jiran sebelah saya. Dia bukan Islam tapi suka bagi salam. Bila saya parkir kereta kan, sebab parkir kereta tu depan rumah dia, kami duduk quarters guru. Rumah dia di bawah, saya rumah sini, jalan di tengah. Jadi depan lah. Kadang-kadang dia duduk cuci tu kan, sapu sampah. Saya parkir kereta, keluar. Assalamualaikum Ustaz. Dia bukan Islam pun. Saya jawab salam. Nak jawab salam pun dia bukan Islam. Salam. Kata Ustaz jawab kan? Jawab betul. Tapi dia suka bagi salam. Dan dia suka sebut Alhamdulillah. Seorang sahabat yang baik, India ni. Tapi tuan-tuan, dia ni selalu buat kenduri. Bila buat kenduri, selalu bagi rumah jiran sebelah. Di antaranya, saya. Kalau dia buat kenduri, apa jamu-jamu adik-beradik, apa keluarga dia, dia akan masak bagi saya. Dia bagi tahu pula, Ustaz, makanlah Ustaz, kami ni vegetarian. Kami tak makan daging, tak makanlah. Saya ambil tuan-tuan, tapi nak makan tu, nak telan tak masuk. Dia nampak tandir di depan tau. Dia nampak tandir. Tak lalu nak makan, tapi kita ambil juga. Kadang-kadang saya buat bihun goreng, bagi kat dia. Dia makan tu, dia puji. Sedap lah Ustaz, Alhamdulillah. Alhamdulillah di mulut. Sedap lah Ustaz, Alhamdulillah. Ustaz bubuh apa? Kita nak bagi tahu, minta tahu. Tapi memang dia ni orang Negeri Sembilan. Dia duduk kawan dengan orang Melayu, cakap Allahu Akbar. Tuan-tuan, kalaulah anak saya balik sekolah lambat, saya akan telefon dia. Tolong jap Puan Lachmi, bini dia, ambil anak saya jap sebab mengaji sekali dengan ni. Dia akan pergi ambil anak saya, duduk di rumah dia, boleh main rumah dia. Punya bagusnya, kadang-kadang anak dia balik lewat, saya pergi ambil. Baik sungguh. Kami berkawan 3 tahun. Saya tak pernah bagi tahu dia tuan-tuan tentang Islam ni. 10 tahun tuan-tuan tak jumpa dia bila keluar daripada rumah guru. Dengan izin Allah, 10 tahun lepas tu saya jumpa di Masjid Abdullah Fahim. Tengok-tengok dia pakai kepiah. Rupanya dah Islam. Dia dah masuk Islam. Dia jumpa saya, dia kata apa? Ustaz sanggup no? Ustaz biarkan saya berkawan dengan Ustaz selama 3 tahun untuk masuk neraka Allah. Senyap saya. Dia kata Ustaz tak bagi tahu pun bab Islam ni. Ustaz biar saya 3 tahun tak cerita bab Islam pun. Ustaz nak biar saya masuk neraka Allah sampai hati Ustaz. Saya senyap. Tuan-tuan, tengok, mungkin tuan-tuan dengan kelebihan dia duk bagi salam, duk sebut Alhamdulillah, Tuhan buka pintu hidayah dia.